Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaby sekalian. Kini giliran Najib Razak pula mendapat DNAA dari mahkamah berhubung pembicaraan kes SRC beliau. Apa cerita sebenarnya? Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baru lebih kurang dalam setengah jam ke 40 minit tadi, mahkamah telah memutuskan bahawa mereka telah memberikan DNAA kepada Najib Razak berhubung dengan pembicaraan kes SRC beliau. Di mana keputusan ini merupakan satu lagi keputusan DNAA yang membabitkan mana-mana pimpinan sejak Kerajaan Perpaduan Madani ini terbentuk. Dulu Zaid Hamidi yang dapat DNAA. Kemudiannya Faiz Fadil mendapat DNAA juga. Dan sekarang giliran Najib Razak pula. Tetapi macam mana pula Najib boleh dapat DNAA ni masalahnya kan? Baik, dia macam ni tuan-tuan dan sekalian. Saya akan beritahu secara kronologi. Najib Razak, selain daripada kes YNDB dan sebagainya, beliau juga telah didakwa pada tahun 2019 berhubung dengan kes SRC ini. Di mana sejak itu, sehinggalah ke tahun 2023, Najib Razak tidak dibicarakan. Di mana setiap kali dia bicara ke apa-apa ke, pasukan pendakwaan minta tangguh atas alasan nak kumpul bukti, nak kumpul saksi. Selama 4 tahun itu, memang langsung tidak ada sebarang bayang tentang bilakah perbicaraan kes ini akan berlangsung. Jadi Najib Razak pun tergantung macam tu je berkenaan kes ini kan. Sebab setiap kali kita minta, setiap kali tu dia kata, pendakwaan kata, oh kita nak kumpulkan bukti, kita nak kumpulkan saksi. Dan kalau dia kerana tak tahan, asyik duk tangguh sana, tangguh sini, tangguh sana, tangguh sini, maka pasukan guaman Najib Razak telah menyerahkan surat representasi kepada Jabatan Pengurusan Negara memohon agar menggugurkan kes ini saja, menghentikan bicara. Sebab apa? Sampai ke sudah dah 4 tahun langsung tak dibicarakan kes Najib ini. Tetapi masih itu Jabatan Pengurusan Negara yang of course di bawahnya ada pasukan pendakwaan duk kata, oh kita nak tengah pertimbangkan auto representasi ini sebab kita masih lagi tengah cari tentang nak kumpul bukti, nak kumpul saksi sebagainya. Jadi mereka kata kita pertimbangkan, nak pertimbangkan, masih pertimbangkan representasi macam-macam lagi. Sehinggalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada bulan Mei 2025. Di mana pada ketika itu, mahkamah telah memberikan amaran kepada Jabatan Pengurusan Negara juga pasukan pendakwaan betapa takkan kau ambil masa sampai 2 tahun lebih untuk mempertimbangkan surat representasi daripada Pegawai Najib. Macam tak logik masalahnya kan. Terlampau lama sangat kau biarkan kes ini tergantung. Pada ketika bulan Mei 2025 itu, sudah 6 tahun 4 bulan. Kes ini didakwa tetapi langsung tidak dibicarakan. Tergantung macam tu je. Bak kata Hakim Rusdi, tergantung sepi. Yang macam tu lebih kurang tuan-tuan dan sekalian. Digantung sepi. Tetapi masa itu, mahkamah telah memutuskan, okey, aku bagi kau masa sebulan sampai 11 bulan Jun untuk settlekan hal ini. Jadi, benda ini tertangguhlah sampai ke 11 Jun. Tengok-tengok tuan-tuan dan sekalian, pada 11 bulan Jun hari itu, tiba-tiba pula pendakwaan Jabatan Pengurusan Negara mengatakan bahawa mereka telah menolak surat representasi daripada Pegawai Najib itu dan meminta agar perbicaraan diadakan. Tetapi, dalam masa yang sama juga, walaupun mereka meminta perbicaraan diadakan, mereka telah meminta agar mahkamah memberikan sedikit masa lagi kepada mereka. Sebab apa? Sebab mereka masih lagi dalam proses untuk mengumpulkan bukti dan juga untuk mengumpulkan saksi. Bongak je kau kau. Dan benda ini memang dibantahlah oleh pasukan guaman Najib. Dia kata, apa benda ni masalahnya kan? Dah 6 tahun lebih. Takkanlah tak kumpul bukti lagi. Takkanlah tak ada saksi lagi ikut. Dah lama sangat ni masalahnya. 6 tahun 4 bulan. Takkan dalam tempoh itu kau tak kumpul bukti, kau tak kumpul saksi untuk kes macam ni. Sedangkan bukan tak ada kes yang tengah online ni yang berkaitan dengan saksi. Dah ada pun masalahnya kan. Jadi kenapa kau tak dapat kumpulkan bukti saksi untuk kes yang ini pula? Jadi, sekali lagi, pasukan guaman Najib telah meminta mahkamah untuk memberikan DNAA kepada Najib atas alasan kes ini dah masuk ke mahkamah tapi tak bicara-bicara sama dah tergantung, tak adil untuk anak guamnya macam tu lebih kurang tuan-tuan sekalian. Jadi, hakim telah memutuskan tarikh 20 Jun iaitu tarikh hari ini untuk membuat keputusan sama ada Najib Razak akan dapat DNAA ataupun hakim akan tetapkan tarikh perbicaraan. Dan pada hari ini, hakim telah memutuskan untuk memberikan DNAA kepada Najib Razak atas kes ini. Atas alasan
pihak pendakwaan gagal untuk membawa kes ini ke mahkamah untuk dibicarakan, dah tergantung lama sangat dan sampai kesudah tidak ada sebarang bayang tentang bilakah kes ini akan dibicarakan. Dan sudah tentulah benda ini bab kata Guaman Najib, ini merupakan satu ketidakadilan kerana justice delayed is justice denied. Memang betul lah kalau anda kata kalau kita memperlambatkan urusan perbicaraan, maka keadilan makin lama makin dinafikan. Jadi oleh kerana itu, hakim telah memutuskan DNAA. Kenapa DNAA? Kenapa tak DAA saja? Sebab sekarang ini hakim berpandangan yang alasan pasukan AGC, pasukan pendakwaan, mengatakan bahawa mereka tengah mengumpulkan bukti, tengah mengumpulkan saksi dan sebagainya, merupakan satu alasan yang masih lagi boleh dipakai. Cuma macam tak logik sampai 6 tahun lebih. Maka tak apa, aku DNAA-kan kes ini, aku DNAA-kan Najib, so that nanti akan datang pendakwaan, bila kau dah ada bukti, dah ada saksi, kita boleh reopen balik kes ini pada detik ini. Macam tu lebih kurang tuan-tuan dan sekalian. Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada pasukan Guaman Najib kerana telah berjaya mengajar AGC tentang erti kau jangan lambat-lambatkan hal ni lah masalahnya kan. Sebab makin kau lambatkan, makin keadilan tidak dapat ditegakkan. Dan benda ini juga merupakan satu tamparan jugalah pada pasukan AGC buat kali kedua lah dalam bulan ini. Sebab pada awal bulan ini mereka kalah dengan kes Yusof Rata dan kali ini mereka terpaksa berhadapan dengan DNAA kes Najib pula. And ini juga merupakan satu peringatan kepada pasukan Guaman Datuk Seri Anwar. Jangan duk tangguh-tangguh saja yang tu sama Yusof Rata ni kan. Sebab yalah, justice delayed is justice denied. Cumanya, satu perkara yang ingin saya ulas kat sini adalah berkenaan dengan pasukan pendakwaan. Makin lama makin nampak pasukan pendakwaan ini kan. Yelah, dulu Anwar Ibrahim selalu kata yang Jabatan Pegawai Negara ini menjadi alat pada pemerintah dan macam-macam lagi. Jabatan Pegawai Negara telah dipergunakan untuk menekan pembangkang dan sebagainya. Kata apa, untuk mendakwa kes-kes yang tidak sepatutnya dan macam-macam lagi. Di mana kata Datuk Seri Anwar, beliau sendiri merupakan antarmangsa lah tentang perkara ini. Ingat tak benda tu kan? Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, anda boleh perhatikanlah kan, sepanjang kerajaan Perpaduan Madani ini mentadbir, kes-kes seperti ini memang nampak macam lebih ketara tau. Tetapi saya nak menyentuh tentang satu perkara yang sangat pelik dan sangat lawak berkenaan dengan pendakwaan dan juga DNA ini. Sebab sekarang ini, pendakwaan untuk selama tempoh 6 tahun 4 bulan, 6 tahun 5 bulan dah kecuali bulan ni kan, mereka bersungguh-sungguh nak mengekalkan Najib itu di mahkamah. Cuma mereka minta tangguh sebab mereka tak dapat nak cari saksi, tak dapat cari bukti. 6 tahun lebih. Mereka minta, okey, kes ini biar jalan je. Jangan DNA-kan apa-apa ke. Sebab apa? Kami tengah kumpul saksi. Kami tengah kumpul bukti. So, tunggu dulu. Jangan DNA-kan dulu whatsoever. Kami tolak representasi dan macam-macam lagi. Tetapi, kalau kes Zahid Hamidi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kes Zahid Hamidi yang 47 kes Yayasan Akal Budi itu, kes itu sudah prima facie tau. Prima facie kes itu sudah berjaya dibuktikan. Bermaksud sekarang ini, Zahid sebenarnya dalam fasa membela diri. Beliau sebenarnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan kes itu wujud atau tidak. Sebab pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kes itu wujud dan sekarang ini Zahid kena bela diri. So, tak perlu pun sebenarnya untuk pasukan pendakwaan hendak menghentikan prosiding semata-mata untuk ada bukti baru yang timbul. Oh, ada saksi baru yang datang dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan sekalian, kalau anda masih ingat, pasukan pendakwaan AGC, Jabatan Pegawai Negara, telah bertindak menghentikan prosiding pada September 2023 pada ketika kes itu sudah pun melepasi fasa prima facie. Jadi bila dah melepasi fasa prima facie, kenapa nak cerita kumpul bukti lagi? Sedangkan itulah antara alasan yang telah diberikan oleh pasukan pendakwaan ketika mereka memohon untuk menghentikan prosiding kepada mahkamah. Nampak tak dekat situ? Benda ni nampak sangat macam, bukan nak kata double standard, tapi kelakar dan sangat tak konsisten. Dengan kes Najib, kalau sungguh-sungguh kata, oh tak nak, kita nak terus bicara, bagi tarikh bicara, tak apa, teruskan bicara je. Cuma bagi kami ruang untuk kumpulkan bukti, kumpulkan saksi. Tetapi kes Zahid Hamidi, kes dah prima facie. Bukti saksi dah settle. Cuma tinggal Zahid sahaja sekarang ini yang kena bela diri. Tengok-tengok, Jabatan Pegawai Negara, pendakwaan, tak apa, kita nak hentikan prosiding. Sebab apa? Mungkin ada bukti baru timbul. Nampak tak konsisten dekat situ, tuan-tuan dan puan sekalian? Kita dok kata, oh mahkamah tak adil, mahkamah tak adil. Sekarang ni bukan isu mahkamah. Bukan isu hakim. Sekarang ni isu pasukan pendakwaan yang buat kerja macam orang gila. Bukan kita nak kata apa, kita tak menghina keputusan mahkamah. Keputusan mahkamah itu adil. Hakim terpaksa buat keputusan berdasarkan pada circumstances. Tetapi sekarang ini pendakwaan yang buat kerja macam orang gila, yang nampak sangat seolah-olahnya pendakwaan ini dikontrol oleh orang-orang tertentu secara politik.
Siapa? Wallahualam bisawab. Tak ada sebutlah kan. Sekali lagi saya nak tunjukkan sini, kes Najib, mereka bersungguh-sungguh nak kekalkan untuk berbicara walaupun masih lagi dalam proses untuk kumpulkan saksi, kumpulkan bukti. Kes Zahid, sudah ada saksi, sudah ada bukti, sudah prima facie, dah bela diri. Tengok pendakwaan tarik kes ataupun menghentikan kes atas alasan ada bukti baru. So di sini tuan-tuan sekalian, saya cakap terus terang, kalau masih lagi tak nampak betapa Jabatan Pegawai Negara dan Pendakwaan ini sepatutnya dipisahkan kuasanya, memang saya tak tahulah. Sekian lama kita kata dah, antara informasi yang dicanangkan oleh Datuk Seri Anwar ialah pasukan pendakwaan, bahagian pendakwaan itu sendiri dipisahkan daripada AGC supaya tidak berlaku konflik of interest. Sebab sekarang ini pasukan pendakwaan di bawah AGC. AGC ini dilantikkan Perdana Menteri. So nampak tak betapa konflik of interest itu berlaku? Tetapi itulah, selagi benda ini masih lagi berlaku seperti ini, selagi pasukan pendakwaan terletak di bawah auto Jabatan Pegawai Negara dan Jabatan Pegawai Negara itu terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri, maka inilah dia punya konflik kepentingan itu akan sentiasa berlaku dan menampakkan betapa sebenarnya ada pihak-pihak tertentu dalam kerajaan yang memang tak nak Najib lepas. Itu saja. Mungkin kerana itulah titah addendum disorokkan. Mungkin kerana itulah walaupun ada titah addendum tetapi tidak dilaksanakan. Mungkin kerana itulah AGC bersungguh-sungguh nak cabar juga tentang keputusan betapa titah addendum itu wujud dan macam-macam lagi. Kenapa? Macam saya katakan, mungkin ada orang-orang tertentu dalam kerajaan pada ketika ini yang tak nak Najib ini bebas, tak nak Najib ini lepas. Wallahualam bisawab. Tetapi itulah, at the end of the day, anda kena ingat satu perkara saja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerajaan ini, kerajaan mereka. Mereka boleh lakukan apa saja, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi itulah, ada orang kata, naga pun dia akan lawan, ini kan pula cecak mengkarung. Masalah Najib Razak ini, dia bukan naga. Dia bukan cecak mengkarung, tetapi dia Godzilla. Lagi menakutkan. Nak lawan. Naga pun kita lawan, ini kan pula cecak mengkarung. Di Malaysia, Nas, Perdana Menteri pun boleh masuk penjara. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah.